Okey, jom kita mulakan. Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya rupa pentadbiran negara kita sebelum datangnya kuasa-kuasa barat? Hari ini, kita nak kupas satu topik yang sangat menarik dari bab satu sejarah. Sebagai seorang peminat sejarah, saya memang teruja sangat nak bawa anda selami macam mana sebuah empayar yang begitu gemilang dibina terus dari asasnya. Apa yang paling menarik di sini ialah, jauh sebelum Kesultanan Melayu Melaka bangkit menjadi satu kuasa besar, sebenarnya dah wujud kerajaan-kerajaan awal yang hebat di alam Melayu. Kita ada Funan, Champa, Kedah Tua dan juga Majapahit. Kerajaan-kerajaan awal inilah bukti paling kukuh yang ciri-ciri negara bangsa tu dah pun wujud sekian lama. Ia ibarat satu warisan yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Untuk betul-betul faham macam mana empayar ni berfungsi, kita akan pecahkan perbincangan kita kepada 4 topik utama. Pertama, latar belakang negara bangsa. Kedua, ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Ketiga, sistem pentadbiran. Dan yang keempat, undang-undang dan rakyat. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Latar belakang negara bangsa. Di sini kita akan tengok apa ramuan rahsia mereka. Nak tahu tak, untuk sesebuah kerajaan tu diiktiraf sebagai satu negara bangsa, dia mesti ada 4 tiang seri utama. Pertama sekali, mesti ada raja. Raja ni adalah tonggak yang paling berkuasa, sangat suci dan ditaati sepenuhnya. Kedua, kena ada undang-undang. Sama macam house rules kita lah, tujuannya nak pastikan negara sentiasa aman dan adil untuk semua. Ketiga, wilayah pengaruh. Ini adalah kawasan di mana rakyat terima dan iktiraf kuasa raja secara mutlak. Dan yang keempat, pastinya rakyat tu sendiri. Penduduk yang tinggal di situ wajib berikhlas setia kepada raja, memang pantang deraka. 4 elemen inilah yang menjadi pengikat kukuh kerajaan purba kita. Sekarang kita beralih ke bahagian kedua, ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan ni bawa ciri-ciri tadi ke satu tahap yang jauh lebih tinggi. Kalau kerajaan awal tadi ada 4 ciri, Kesultanan Melayu Melaka ni lagi mantap dan terperinci sebab mereka ada 6 ciri khusus. Pertama, kerajaan. Melaka ada sultan yang dibantu oleh para pembesar. Ini satu sistem yang sangat teratur. Kedua, kedaulatan. Bermaksud sultan ada kuasa mutlak mengawal negara tanpa campur tangan orang luar. Malah kuasa besar dunia macam dinasti Ming dari China pun respek dan iktiraf kedaulatan Melaka masa tu tahu. Ketiga, wilayah pengaruh yang tersangat luas merangkumi seluruh tanah Melayu dan sebahagian Sumatera. Tak kiralah melalui penaklukan, naungan atau perkahwinan. Keempat, undang-undang bertulis. Melaka ada Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kelima, rakyat yang patuh dan taat setia pada Sultan. Dan ciri keenam yang jadikan Melaka sangat istimewa ialah lambang kebesaran. Benda-benda macam cop mohor, warna diraja dan alat muzik nobat ni berfungsi macam logo rasmi yang mengesahkan identiti dan arahan Sultan. Hebat kan? Seterusnya di bahagian ketiga, kita akan lihat sendiri sistem pentadbiran dan keunggulan Melaka. Jujur saya cakap, sistem pentadbiran mereka ni memang buat saya kagum. Mereka gunakan apa yang dipanggil sistem pembesar 4 lipatan. Sistem ni sangat efisien. Di puncak hierarki, semestinya sultan yang memegang kuasa tertinggi. Tak kiralah bab pemerintahan, perang, diplomatik mahupun agama. Di bawah sultan ada pembesar berempat. Kalau kita nak senangkan faham, pembesar berempat ni sebiji macam menteri-menteri kabinet zaman sekarang. Kita ada bendahara yang bertindak seperti Perdana Menteri, kemudian temenggung yang berfungsi sebagai Menteri Dalam Negeri yang jaga keselamatan kota di darat. Laksamana pula adalah Panglima Tentera Laut, pakar bab keselamatan perairan. Manakala penghulu bendahari memikul tugas penting sebagai Menteri Kewangan yang menguruskan perbendaraan negara. Tersusun sangat kan? Tapi mestilah sultan dan 4 menteri ni tak boleh buat semua kerja tu sendirian. Jadi pentadbiran Melaka dipecahkan kepada 2 peringkat. Peringkat pertama ialah pentadbiran pusat, di mana sultan dan pembesar berempat beroperasi. Peringkat kedua pula ialah peringkat jajahan. Di peringkat ni, para pembesar akan dilantik oleh sultan dan menteri tadi untuk uruskan kawasan daerah dan juga kampung-kampung. Ini bukti jelas bahawa kawalan kerajaan pusat tu sampai terus ke peringkat akar umbi. Akhir sekali, kita masuk ke bahagian keempat, perundangan dan hubungan pemerintah rakyat. Di sinilah kita nampak apa sebenarnya gam sosial yang menyatukan masyarakat masa tu. Tanpa struktur undang-undang dan hubungan yang jelas antara golongan pemerintah dengan rakyat biasa, empayar yang besar tak akan mampu bertahan. Tadi kita ada sentuh sikit pasal undang-undang, jadi jom kita bezakan 2 perlembagaan hebat Melaka ni. Pertama, Hukum Kanun Melaka. Undang-undang ni mengandungi 44 fasal yang sentuh pasal jenayah, sempadan kuasa sultan dan hal ehwal kekeluargaan. Pendek kata, ini adalah undang-undang darat. Manakala yang kedua,
Undang-Undang Laut Melaka. Sesuai dengan namanya, undang-undang ni memfokuskan hal maritim. Ia kawal selia aktiviti pelayaran, perdagangan serta menetapkan peranan seorang nahkoda. Boleh dikatakan, bila di tengah laut, nahkoda itu berkuasa ibarat seorang raja di atas kapal. Jadi, macam mana semua peraturan ini membentuk masyarakat? Melalui satu konsep kontrak sosial yang dipanggil wa'adat. Wa'adat ni sebenarnya adalah perjanjian timbal balik antara golongan pemerintah seperti sultan dan pembesar dengan golongan yang diperintah iaitu rakyat biasa macam petani dan pedagang. Masing-masing ada peranan penting. Sultan dan pembesar wajib memelihara keamanan dan kebajikan rakyat. Sebagai balasannya, rakyat pula wajib taat setia, patuh arahan, sanggup bergotong royong dan sedia jadi tentera bila negara diancam. Paling penting, mereka tak berani menderhaka sebab takut terkena kutukan atau dipanggil tulah. Jadi, perpaduan dan keamanan Melaka sebenarnya terbina di atas sifat kebergantungan ini. Ia membawa kita kepada satu soalan yang sangat menarik untuk difikirkan, bagaimanakah ikatan perjanjian antara ketaatan mutlak seorang rakyat dengan jaminan perlindungan seorang pemimpin boleh menjadi resepi paling magic untuk kemakmuran sesebuah negara. Dan sejauh mana konsep ini masih relevan dengan keadaan kita pada hari ini. Sesuatu yang sangat berharga untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sebab sudi selami sejarah dengan saya hari ini dan teruskan sifat ingin tahu anda.